Cik, nak pergi mana pagi-pagi ni? Encik, saya nak pergi depan tu saja. Aku yang patut takut cerita ni, bukannya hang. Hantu Jepun. Hello? Apa benda pula tu? Mana? Ni awak tu. Kemana ni? Kalau Ryan nak tahu, dia panggil Ryan. Ryan. Tapi Ryan tak menyuk pun. Dia buat bodoh je. Apa agaknya cita-cita kamu, Ryan? Cita-cita saya nak ia menyampai radio, cikgu. Tapi bukan bagi aku. Sebab muka hang paling menyeramkan dalam rumah ni. Bila malam-malam aku tengok muka hang ni, rambut yang macam ni, seram, Ryan. Hantu kebaya merah! Kalau hang nak tahu, selama ni aku alami benda-benda tu nak Hey, ada weh. Yo,